Hari ni saya main berjumpa dengan salah seorang tekong di Pening, JT Pak Long. Itu tekong mus. Nak tanya apa yang terjadi selepas larangan memancing tidak dibenarkan oleh pihak berkuasa. Jadi saudara Muf, boleh cerita sikit tak apa terkesannya tak dapat pergi hantar orang pergi mancing ni, macam mana? Memang terasa sangat memang terkesan sebab ini salah satu mata pencarian saya. Kami anak beranak pun memang mengharapkan benda ni saja. Memang tak ada buat side-side lain. Memang mengharapkan ini. Jadi sangat-sangat terkesan bila tak dapat mancing. Kira Tak boleh hantar orang pergi makan no? Tak boleh hantar langsung, bot semua tak boleh jalan. Pekerja ada 2 orang pun tak boleh nak minta mai kerja pun. Kita nak banyak gaji pun tak boleh. Jadi bukan saya dengan pekerja dengan family semua. Pekerja pun masing-masing pun ada family. Baik, okey. Itu daripada saudara Mus di JT Pak Long, dan saya akan berjumpa lagi pengusaha-pengusaha bot lain insya-Allah next video. Terima kasih. Okey semua, yang ni untuk video kedua saya bersama wakil daripada JT Pak Sim. Nak tanya sikit apa dapat depa. Macam mana, apakah kesan apabila dilarang memancing ni? Apa kesan dia Kak? Boleh beritahu? Sumber pendapatan kami terjejas. Lepas tu tekong-tekong kami juga selain ni tak ada kerja dah. Lepas tu rana udang yang selalu hantar udang kat kami pun. Dia pun dah ni tengoklah udang kami pun semalam berapa kilo je sampai sekarang tak habis lagi. Pak Asim sebagai orang lama Pak Asim. Boleh tak Pak Asim bersuara sikit pada pihak berkenaan agar dibagi peluang ataupun kelonggaran bagi aktiviti memancing ini dijalankan balik, sebagai ini adalah satu sumber rezeki Pak Asim. Sumber rezeki kami terjejas banyaklah ni, dari segi bot kami tak boleh buat operasi, dari segi pekerja-pekerja kami tak boleh dapat gaji lah. Berapa tahun dah Pak Asim? Saya buat ni dari usaha saya dari 1985, dari operasi bot ni jambatan ni baru resmi. Dari dayung. Dari pakai dayung sampailah sekarang. Okey, baik, terima kasih pada Pak Asim dan juga Kak. InsyaAllah kita akan pergi ke yang seterusnya. Terima kasih. Okey, Assalamualaikum. Hari ni saya bersama dengan Tekong Wak Ali daripada JT Pride. Dan nak tanya Pak Ali, terkesan tak dengan larangan pergi memancing, dengan bot tak boleh jalan apa semua ni? Pak Ali rasa terkesan tak? Terkesan sangat-sangat Pekerja pun tak, tekong pun duduk saja ni. Api ayam pun tak bayar lagi. Banyak barang nak kena buat sedangkan bila larangan ni dibuat, memang tekong-tekong ni tak ada hasil pendapatan untuk nak menjalankan bot ni atas larangan tersebut. Jadi ini kita punya tekong pun tengok duduk sajalah ni. Sana pun ada lagi seorang tekong. Depa ni tak ada apa, tak ada gaji, tak ada apa. Dan memang terkesan sangat-sangat. Saya bercakap bagi wakil pengusaha-pengusaha bot dan juga wakil pemancing Pulau Pinang. Jadi minta sangat-sangat jasa baik pihak berkenaan lah. Boleh fikirkanlah nasib-nasib orang Melayu kita. Dan juga di kalangan pemancing pun ada Cina, ada India. Dan kita pegang slogan kita satu Malaysia. Okey. Sekarang ni saya bersama tekong daripada Jitu. Wan mewakili tekong-tekong Jitu untuk pulau dan juga Pian. Okey Wan, apa kesan bila larangan memancing ni tak dapat tak dapat kita memancing lah, tak dapat buat jalan bot. Apalah kesan yang kau dapat? Memang bagi kesan sebab saya pun harap yang ni satu-satunya sumber rezeki lah dengan tekong kami 2 orang 3 orang termasuk tengah malam tu. Memang bagi mereka dah ada apa semua. Memang sangat kesan. Semua ada tanggungjawab lah yang perlu dijalankan. Jadi saya bagi mewakili pihak-pihak penguasa-penguasa bot, tekong-tekong dan juga mewakili sebahagian daripada nelayan-nelayan yang terkesan dengan larangan oleh pihak penguasa, tak dapat lagi beroperasi, jadi terputus sumber rezeki. Dan mereka ni semua hanya sumber rezeki mereka masuk hanya bawa bot, penumpang-penumpang memancing yang pergi bawah sana. Ramai yang terkesan, pengusaha-pengusaha bot, tekong-tekong, pengusaha udang hidup, umpan hidup, pengusaha kedai makan dan juga yang duk hantar ais, semua terkesan. Ramai yang terkesan.
Jadi saya di sini menyeru dan juga meminta jasa baik daripada pihak kuasa APMN, Jabatan Laut, daripada pihak PDRM, Polis Diraja Malaysia, dan satu lagi saya nak seru juga kepada Yang Amat Berhormat Perdana Ketua Menteri Pulau Pinang, tolong bagi ruang kepada ramai bangsa-bangsa dan juga anak Melayu yang mencari rezeki di sini, termasuk juga China, India yang cari makan di sini. Bukan kata Melayu dia, ramai. Jadi minta sangat-sangat kepada APMN dan juga pihak polis, Jabatan Laut dan juga lagi saya panggil, saya sebut Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Pulau Pinang, bagilah ruang dan juga peluang kepada kami untuk mencari rezeki di sini. Kerana kita memegang slogan kita satu Malaysia, tolong pertimbangkan. Andai kata pihak tuan-tuan, pihak berkuasa nak berjumpa dengan wakil daripada kami untuk menceritakan bagaimana SOP yang akan dibagi, nak kuasakan macam mana, insyaAllah kami akan ikut, kami akan turun minta jasa baik kepada semua. Dan tengoklah buk-buk sana, buk-buk yang di sana tak jalan dah berapa minggu. Jadi saya minta lagi sekali jasa baik daripada pihak berkuasa dan pihak atasan yang terlibat, tolong bagi ruang pada kami.